Saya sangat tertarik dengan kata-kata YB Rafizi Ramli ni. Roll. Jangan kamu tengok yang muda itu sebagai kuli batak untuk pasang bendera. Yang tua mesti melihat yang muda itu sebagai pimpinan yang perlu kita jaga, kita ajar, kita nasihat, kerana mereka akan ambil kedudukan kita pikul tanggungjawab. Nampak? Key pointnya anak muda. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah reformasi. Reformasi kita bukan nak biarkan anak muda yang pasang bendera itu terus kekal pasang bendera bertahun-tahun lamanya. Tak naik-naik. Tak ke mana-mana. Asal tengok bendera je nampak dia. Asal nampak dia je nampak pasang bendera. Betul kan? Inilah reformasi dalam nak memastikan anak muda yang pasang bendera, anak muda yang jaga PDM, anak muda yang banyak kerja di lapangan, anak-anak muda otak-otak perlu juga ditambah nilai, perlu juga ditingkatkan kebolehan, keupayaan dan nilai dia dalam politik. Nampak? Dan inilah yang diperkatakan oleh YB Rafizi Ramli. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.